Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi dalam channel saya Via Era. Okay guys, sekarang ni saya tengah merebus air. Okay, ni belum cukup lagi, saya nak tambah sedikit lagi air. Saya nak rebus ayam. Lepas tu nanti saya nak goreng dia. So saya tunjuk proses dia je lah ya. Proses untuk merebus. Simple je guys. Ini saya nak buat untuk sahur nanti. Macam ni lah dia. Saya tambahkan air ni untuk dapatkan kuah ataupun sup dia untuk makan nantilah. Kita rebus sekaligus akan jadi sup dia, macam tu lah. Kita biarkan dia mendidih. Lepas tu meletak perasa apa semua, okey? Yang ni saya nak letak daun salam. Daun salam yang kering. Yang ni saya beli dekat market, dekat Tamu. Kita letak dia punya bahan-bahan biasa tu je lah guys, okay? Bawang, apa semua, halia. Lepas tu sedikit kunyit nanti. Kalau tak nak letak kunyit pun tak apa. Macam tu je. Ikut selera masing-masing. Yang ni saya letak bunga cengkeh dengan kulit kayu manis untuk dapat dia punya bau. Kalau ada sup bunyut, letak sup bunyut lagi, better lagi lah. Tapi yang ni saya tak banyak tahu, sebab saya tak berapa nak dia terlalu beraroma macam rempah. Just nice lah macam tu. Sebab kita guna air pun bukannya banyak mana kan. Depends kepada kuantiti air kita. Kalau dia terlalu bau rempah pun tak best juga, macam tu. Ni bawang putih, bawang merah, lepas tu halia. Sekarang kita masukkan kita punya ayam. Kita rebus dia macam ni je guys. Tak perlu letak apa-apa yang ni sangat lah. Minyak pun saya tak letak ya. Tapi kalau ada minyak bijan, bolehlah letak sedikit untuk tambah aroma dia. Simple saja, mudah untuk semua orang buat. Kalau you all tak tahu apa nak makan ataupun nak masak bulan puasa ni, sahur ni kan, buatlah macam ni guys. Sebab bagi saya tak tahu orang lain lah. Saya lebih prefer makan yang berkuah macam ni ataupun yang tidak berminyak lah, okay? So sebab bila kita makan, contoh boleh makan kari ni, tapi once kita ada puasa tu, tak tahulah, saya rasa feeling tu lain. Jadi saya lebih prefer macam ni lah. Ikut tekak kita lah. Mungkin ada orang yang lebih suka makan kari atau macam mana kan. Itu depends lah. Kalau hari biasa saya minat juga makan kari. Cuma masa bulan puasa macam ni, saya rasa macam prefer macam ni lah. Dia ada sup, makan ayam goreng, lepas tu nasi. Simple macam tu je. Okay, ni saya gaul dia. Kita biarkan dia mendidih je. Tak lama juga untuk masak ayam ni. Nanti kita nak goreng dia dah. Macam tu je guys. Rasa semua kita letak untuk dapatkan dia punya rasa. Serbuk kunyit ni kalau nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Depends lah pada selera masing-masing. Okay, kita boleh tutup lah kita punya periuk ni. Biarkan dia mendidih dengan sempurna sampai dia masak.
Kita tutup dia guys. Ini pun dia dah start, dah macam blub macam tu. Dia nak mendidih sebab kita dah letak perasa apa semua kan. Nanti kita akan cuba lagi lah dia punya rasa tu sampai kita rasa dia cun lah macam tu. Ni saya masak malam dah ni guys. Saya belum tidur lagi. Nanti kita boleh makan sahur terus lah. Belum puasa ni saya agak ni sikit. Ada masa saya akan ngantuk sangat, saya akan tidur. Ada masa saya bila tak boleh nak tidur tu, ada macam-macam lah nak buat. Beberapa hari ni saya ada buat kuih, saya buat kari pap juga. Tapi saya tak record dia. Saya just ambil video pendek-pendek je. Sebab kadang-kadang teringin nak makan kuih kan. Saya tak pergi bazar juga berapa lama ni. Sekarang jarang dia pergi bazar. Kalau teringin sangat ada benda yang nak dimakan, carilah. Kalau tak pergi juga sebab biasa je. Nah tu dia dah start mendidih dah guys, tengok. Dia masak ayam ni dia tak berapa lama sangat pun, sekejap je. Dalam beberapa minit kita biarkan dia mendidih macam ni, dia akan masak lah. Sebab saya guna isi ayam je. Yang ni saya nak letak sedikit cili untuk dapatkan rasa pedas, tapi tak banyak tau, sedikit saja. Tengok dia dah boil dah. Ayam kita sekejap lagi masak lah tu. Dia start dia macam tulang dia kalau berubah tu dia masak lah tu guys. Itu je lah proses dia guys. Saya tunggu ayam saya ni masak. Lepas tu saya akan keluarkan, saya toastkan dia. Kemudian saya akan goreng dia lah. Macam tu. Kalau kita nak ayam tu nampak dia macam brown tu pun gelap sikit, boleh lah letak sos tiram, kicap apa semua. Tapi untuk yang ni saya goreng dia biasa je. Macam tu. Itu sahaja guys. So selamat berpuasa, selamat bersahur untuk you all. Menu yang simple dan apa orang kata tu menyelerakan. Makan dengan nasi panas-panas. Sedap lah. Yang ni cicah dengan cili kicap nanti. Boleh lah tu kan. Ada sup. Simple je. Macam tu. Itu saja guys. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye. Video saya ni simple je. Jangan lupa like, share and subscribe guys. Kita jumpa lagi. Oh ya, lupa tadi saya nak bagi tahu, nasi saya dah masak tau. Saya buat macam nasi ayam tu. Saya letak butter apa semua, perasa semualah. Macam tu. Okey, yang ni dia dah masak dah guys. Saya nak keluarkan ayam saya ni, lepas tu saya perap dia sekejap dan kemudian saya akan goreng dia. Itu saja. Tu, tengok ayam ni pun dah masak elok dah ni. Saya nak toast dia dulu. Okey guys, bye bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.